Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi dalam rancangan Zaxi Talk. Kami pengacara anda. Saya Ahmad Boys dan saya Dakwan Haigensen. Pada hari ini kami akan bawa anda untuk program gerakan masa Ziarah Cakna. Terima kasih cikgu. Jom ikut kami. Dia start sakit stroke tahun lepas, 2025 bulan 4. Dia terjatuh dan dia masuk hospital balik semula, tapi dekat Melaka. So dekat situ rasa macam yelah, jauh daripada rumah, jauh daripada ahli keluarga kan. So memang waktu tu saya je lah yang ada dengan mak, dan saya je lah urus semua. Puan Zuraimah ni ada kena buat operation dekat kepala, remove tengkorak tau. Dan waktu tu yang boleh sign saya je lah, sebab saya lah yang paling dekat dengan dia kan, yang ada jaga dia. Mama, apa harapan abang untuk Puan Zuraimah? Kalau semua orang pun, kalau parents dia sakit, dia memang nak mak dia atau ayah dia sembuh kan, sembuh. And kalau tak dapat sembuh macam asal pun tak apa, at least dia boleh duduk, dia boleh makan balik. Kita cabut semualah tube-tube yang ada dekat Puan Zuraimah tu. Bersama saya sekarang ini merupakan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia yang berbahagia, Datuk Dr. Muhammad Azam bin Ahmad. Baik Datuk, apakah objektif utama program gerakan masa Ziarah Cakna ni diwujudkan? Yalah, Alhamdulillah pada pagi tadi kita program gerakan masa. Terima kasih cikgu telah dilancarkan dengan rasminya oleh Yang Berhormat Kepala Menteri Wong Kah Wong. Kita ada program Ziarah Cakna, itu melawat warga guru yang sedang berhadapan dengan cabaran. Yang petang ini, ketika ini saya bersama dengan Cikgu Rosli daripada JPN Terengganu dan Cikgu Nur Azam dari PPD Seremban, dan juga Yusuf daripada Jabatan Negeri 9, dan juga ada wakil PIBKS. Kita bersama-sama ziarahi Puan Zuraimah yang sedang berhadapan dengan dugaan iaitu sedang menghadapi stroke. Jadi kita doakan Puan Zuraimah diberikan kesihatan yang baik, diberikan perlindungan oleh Allah SWT, dan kita doakan anak-anaknya, ahli keluarganya dipermudahkan urusan dalam menguruskan Puan Zuraimah. Bagaimanakah idea program ini tercetus dan apakah keperluan utama yang dikenal pasti? Baiklah, sebenarnya idea ini telah tercetus lama dulu. Jadi kita yang kemudian ini meneruskan idea ataupun rancangan yang baik ini, sebab ini adalah satu juga cara di samping kita menzahirkan rasa terima kasih kepada warga guru. Sebenarnya program gerakan masa terima kasih guru ini diadakan di negeri yang akan nanti tahun berikutnya akan menjadi tuan rumah kepada sambutan Hari Guru. Jadi idea yang ada supaya nyala rasa guru sentiasa membara, mengingatkan seluruh warga guru, mengingatkan seluruh masyarakat terhadap jasa dan bakti yang telah dicurahkan oleh warga guru dalam bersama-sama dengan negara untuk membangunkan negara bangsa ini.